Jadi ini dua cara macam mana anda nak dapatkan 100 gram macam ni. Dekat tangan saya ni adalah design 100 gram bunga emas, design yang terbaru daripada Public Gold. Yang mana kalau tuan-tuan tengok, design yang baru ni sangat cantik. Jadi macam mana nak dapatkan 100 gram macam ni? Step yang pertama, bagi anda yang belum ada akaun emas dengan Public Gold lagi, boleh pergi daftar dekat saya punya TikTok. Step yang kedua, bila dah ada akaun emas Gap, anda ada dua cara macam mana anda nak dapatkan. Bagi yang ada bajet sekitar RM64,000, tak ada masalah. Anda boleh dapatkan secara full payment, buat bayaran penuh dan anda boleh buat appointment untuk ambil dekat mana-mana cawangan yang terdekat. Step yang kedua, bagi anda yang tak ada bajet yang banyak, tak ada masalah. Sebab anda boleh kumpul grab emas, kumpul sikit-sikit dalam akaun, target untuk ada 100 gram emas. Bila dah cukup 100 gram dalam akaun emas Gap, anda boleh buat appointment untuk ambil 100 gram ni dekat mana-mana cawangan Public Gold yang terdekat. Jadi ini dua cara macam mana anda nak dapatkan 100 gram macam ni. Bagi anda yang tengok video saya ni, yang belum ada akaun emas dengan Public Gold lagi, nak saya bantu mulakan tabungan dalam bentuk emas, boleh isi beg biru dekat bawah ni, ataupun just klik link di bio saya untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.